Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat kembali semula ke ZR Sports On podcast yang membicarakan tentang sukan di tanah air kita. Dan kita sekarang sedang berada dalam musim hujan yang agak difficult, di mana di negara jiran kita sudah banjir dan di tanah air kita banyak negeri juga sedang dilanda banjir. Yang merisaukan ialah pasukan Sukan C kita akan mula berangkat ke Thailand pada bulan depan, dan sebahagian daripada selatan Thailand dilaporkan begitu buruk sekali selama di Hat Yai dan Songkhla, dan ada acara-acara yang akan diadakan di Songkhla. So ini agak merisau kita. Namun kita tinggalkan pasal soal cuaca itu, harap-harap kita sama-sama doakan semoga segala-galanya selamat. Tapi pada kali ini kita sangat bertuah kerana kita dapat bersama-sama dengan satu individu yang sangat dikenali di seluruh negara dalam bidang sukan, dan suaranya selalu berkumandang di corong-corong radio dan juga TV, terutamanya di siaran-siaran tentang bola sepak ataupun sukan-sukan lain. Dan beliau tidak asing lagi kepada kita semua, terutama peminat sukan, saudara Abu Bakar Hatan, ataupun lebih dikenali sebagai Ben. Jadi apa khabar? Baik, saudara Abu Bakar. Alhamdulillah. Okey, saudara, mungkin ramai nak tahu latar belakang saudara Abu Bakar Hatan ataupun Ben. Tolong ceritakan sikit macam mana boleh berkecimpung ataupun terjun dalam bidang penyiaran sukan. Ya, terima kasih kerana jemput saya dalam rancangan tuan saya kan. Lama kita tak jumpa. Ya, saya memulakan karier lah sebagai wartawan media cetak bersama Berita Harian 1984 hingga 1994, 10 tahun di media cetak Berita Harian, lepas tu Harian Metro sempat selama 2 tahun antara pengasas Akhbar Harian Metro pada waktu itu, dan selepas itu 93 hinggalah ke tahun 2021 saya dipinjamkan, pada awalnya dipinjamkan dari Berita Harian kepada TV3. Kerana waktu itu TV3 ingin memulakan satu rancangan sukan bernama Buletin Sukan lah. Oh ya, sukan, jadi sukan lah. Jadi saya pun dulu ada main bola sikit-sikit, Tuan Zack, main Piala Razak Negeri 9, Sekolah Negeri 9, Piala AFL dan sebagainya. Jadi minat sukan daripada kewartawanan, media sukan. Jadi ialah kita, Tuan Zaid pun berada di sini, saya pun rasa seronok kita nak bincang-bincang pasal sukan lah rasanya ya. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang diri saya. Okey, apa ni, pernah jadi apa ni kan? Jadi pemula sukan. Ya, betul, benar. So bila start jadi pemula sukan? Siapa lagi rakan-rakan yang sangkatan? Antara awal ataupun antara pengalaman awal saya dalam bidang dengan TV3 ialah bersama Abayaham Dato' Asbulawang lah. Saya takkan lupa lah kenangan yang sangat manis. Guru dan mentor lah. Guru dan mentor dan rakan dan sahabat yang kita pada waktu itu program sempena Piala Dunia, iaitu Cakap-Cakap Bola 1994. Waktu itu Piala Dunia berlangsung di Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat lah. Ya, termasuklah di Los Angeles. Jadi Cakap-Cakap Bola ni, Tuan Zaid, saya ingat pernah juga kita dikecam oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia kerana selain daripada memberi tumpuan build up untuk perlawanan-perlawanan Piala Dunia, yang mana waktu itu perlawanan pagi 3-4 program. Jadi arwah tu dengan saya pun kadang-kadang dia mengantuk, kadang-kadang saya lagi mengantuk kan, kadang-kadang dikejutkan saya kan. Program tu sebelum memperkatakan build up review sebelum game-game Piala Dunia, arwah Hasbullah dengan gayanya tersendiri, dengan dengung dan dentum dia yang tersendiri, tiada kalang gantilah bagi saya lah. Ini kesempatan sikit saya, luahan saya. Jadi juga menyentuh tentang perkembangan bola sepak waktu itu, bola sepak Malaysia. Selain kami berdua, kami juga menjadikan Richard Bate, pengarah teknikal daripada England, sebagai tetamu tetap. Jadi kalau kata tahun itu 94, jadi sekarang 25 dan 30 tahun dulu, Richard Bate telah mempersoalkan banyaklah hal-hal kekurangan, kelebihan juga ada dalam bola sepak Malaysia dan sebagainya. Jadi isu-isu sama-sama, isu-isu tentang kelab, tentang pengurusan, tentang tata kelola, tentang financial, kekangan kewangan, masalah isu-isu kewangan, gaji dan sebagainya, waktu itu telah
juga ditimbulkan oleh Richard Pate lah. Okey. Jadi itu antara pengalaman dalam cakap-cakap bola. Lepas tu saya juga diminta sebagai pembaca berita sukan lah, di Buletin Utama. Dan masa tu belum wujud Astro? Belum. Ada, kita pun dah tak berapa ingat bila, tapi belum ada Astro. Dan juga selain daripada Buletin Utama itu juga ada perlawanan waktu itu TV3, belum Media Prima juga, merupakan penyiar yang utama lah bola sepak kita zaman Danhil dulu kan. Oh ya. Masa tu meriah lah. Masa tu sama-sama sahabat Haji Zainal Abidin Rao bersama Syauqi Kahar. TV3 ambil alih daripada RTM lah sebagai penyiar utama. Ya, waktu tu TV3 ke depan terus dan juga mengetengahkan sukan bola sepak serentak dengan era Liga Semi Pro, Liga 1989 dan seterusnya. Waktu itu bola kita meriah lah. Ya. Jadi pengalaman sebagai pemula sukan di TV3 ataupun buat belasan bola sepak lah secara langsung. Kali terakhir kita buat daripada tahun 2015 sampai 2018 juga saya antara pengulas Liga Malaysia untuk TV3, TV9. Sempat tak bekerja dengan cucu Hasan tahun Zulkarnain ni? Zulkarnain Hasan. Ya, sempat, tapi waktu itu beliau pun di hujung kerjaya, beliau di RTM adalah acara-acara temasya sukan C, adalah pertemuan-pertemuan dengan beliau seorang senior kita kan. Sempat dengan arwah. Boleh tak berkongsikan dengan orang ramai nak dengar apa yang sempat belajar daripada arwah Hasbullah Awang yang satu Malaysia kenali, seorang pemula sukan yang tersohor di negara kita lagi. Amat terasa lah dan kita kehilangan dia. Yang saya dah sebut sikit tadi kan, ini berkenaan tentang bakat lah. Tuan saya ada bakat, saya pun mencari-cari apakah bakat kita yang sebenar. Jadi katakan bakat ni memang kalau banyak saya belajar ialah tentang itulah, untuk mengenal pasti yang mana Allahyarham Hasbullah Awang ni bakat dia memang hingga sekarang lah saya rasa kan kita semua merindui beliau. Bakat tentang suara dia, sebutan dia, ada kelembutan dalam bakat itu, menyampaikan ulasan, menyampaikan kata-kata ungkapan dia boleh membuatkan kita termasuk penyokong pendak-pendak bola sepak berbagai lapisan waktu itu 90-an awal, membuatkan kita terngiang-ngiang, menawan, tertawan dengan lantunan lontaran suara Hasbullah Awang ni. Jadi memang bagi saya, walaupun Datuk Rahim Razali kita amat mengingati betapa bakat beliau yang begitu tenang, kalau boleh kita nak ikut jadi macam tu, tapi tak, setiap individu adalah berbeza. Walaupun Datuk Rahim Razali dengan cara yang tersendiri membawakan menjadi pengacara dalam rancangan secara langsung Piala Dunia 82, 86, 90, jadi walaupun Datuk Rahim Razali pernah mendengar dengan Rahim Razali rancangan temu buat lah, sikit sebanyak macam tu lah. Tak ada bergandengan secara langsung seperti Datuk Hasbullah Awang, tetapi maksudnya walaupun Rahim Razali, Hasbullah Awang di segi lontaran suara dia, di segi sebutan dia, cara dia membawa ada kelembutan yang lain daripada yang lain, yang membuatkan kita tertawa ni ke hari ini. Apa yang belajar daripada Awang? Selalu kita tentang sebutan lah, sebutan dan juga nak mencari lagu lah, nada dan lagu, intonasi lah, itu yang paling banyak. Walaupun agak sukar, tak semudah itu untuk nak belajar tentang intonasi. Intonasi ni datang daripada dalaman masing-masing kan. Jadi yang paling saya perhatikan, yang paling saya kagum ialah tentang intonasi dia. Satu jaringan bukan anak Pak Long dan sebagainya. Dia celotehnya juga membuatkan penonton bola sepak peminat memang tak lupakan Allahyarham. Kalau boleh recall apa perlawanan yang betul-betul sampai sekarang Saudara Abu Bakar tak boleh nak lupakan dalam proses menyampaikan ulasan perlawanan? Banyak-banyak perlawanan yang dah diulaskan. Apa perlawanan mana? Saya? Ya.
Saya rasa Pesta bola ke? Bola. Ya, bola. Saya rasa Piala Dunia Belia Bawah bawah 20 di Malaysia 1997. Saya katakan begitu dari sudut kepuasan peribadi saya je lah. Saya tak pasti penerimaan di luar sana, tetapi secara peribadi perlawanan itu seperti memberi saya kepuasan lah dalam bidang kepuasan bola sepak. Sebab separuh akhir kalau tak silap saya itu perlawanan walaupun bawah 20 tapi Piala Dunia. Siapa lawan siapa tu? Brazil lawan Argentina. Jadi itu yang membuatkan saya game ni sedap lah. Saya rasa satu kepuasan lah. Kan game tu pemain dia belum popular lagi. Jadi belum lembut kat lidah. Betul. Kena tengok senarai pemain tu nak sebut dan dia tengok baju nombor jersey dia semua. Betul. Tak susah ke? Itulah ramai yang bila bercakap tentang pengulasan sebutan tak susah ke? Nak kata tak susah, tak semudah itu, tetapi sebenarnya tak susah lah. Of course dengan sedikit research dan sebagainya dan pendedahan yang ada sedikit banyak tu, pada waktu itu Roman Riquelme lepas tu jadi seorang pemain Barcelona, menjadi seorang pemain kapten Argentina. Roman Riquelme, yang main Johor tu Pablo Aimar, Lionel Scaloni, ramailah pemain-pemain daripada pasukan Argentina waktu itu Argentina lepas menang dengan Brazil terus melangkah ke perlawanan akhir dan juga muncul juara champion di Stadium Shah Alam kalau tak silap saya, menewaskan pasukan Uruguay. Betul. Bagus sekali ingatan tu respect tu kan. Jadi Argentina lawan Brazil. Brazil juga ada Adelton kan, pemain-pemain yang selepas itu beberapa tahun selepas beraksi dalam Piala Dunia 1997 Belia di Malaysia terus jadi pemain terkenal. Jadi kepuasan kat situ ialah perlawanan yang sangat sengit. South American football free, mereka pemain-pemain express dalam masing-masing. Dalam game tu you buat seorang ataupun buat komentari dengan waktu tu seorang lah. Seorang. Ini hanya kebelakangan 10 tahun inilah start dan pairing dan dulu seorang. Kalau pairing pun bergandingan pun dengan rakan pengulas. Kita pernah tengok dulu kan Zulkarnain Hasan pernah bergandingan dengan Datuk Ray Razali juga. Cara hoki pada dunia 1975 ataupun cara bukaan substansi dan sebagainya pairing. Waktu tu saya solo lah. Brazil lawan Argentina separuh akhir pada dunia. Macam mana kalau ada yang kat luar tu berminat nak jadi bola sukan? You kata perlawanan Brazil lawan Argentina tu adalah perlawanan yang paling you tak boleh lupakan, paling menarik dalam kerjaya belasan. Dua-dua nama tu belum popular. You pun Pablo Aimar masa tu you pun tak sangka dia akan jadi popular. Betul. You tak kenal pun, tak nak main dalam kelab. Thierry Henry pun bermain. Thierry Henry top France. Michael Owen juga main for England. So apa tips you boleh bagi dekat masyarakat bila you menyebut nama-nama pemain yang tak kenal, nombor dia pun tak hafal, berbanding kalau Selangor lawan Singapura, I think sebagai pengulas you takkan tengok skrip lah. You tak tengok pun list name daripada nombor dia, daripada gaya dia berlari, tak dapat nombor pun you dah tahu dah kanan Meng lah. Tapi tak juga kadang-kadang stadium lampu, pencahayaan lampu di stadium kita bukan kita nak merendahkan lah. Kadang-kadang kadang-kadang daripada tempat duduk atas di kawasan tempat kita mengulas tu kadang jauh, lampu pun tak berapa terang. Lepas tu sekarang pula ada pasukan-pasukan pula kita dah ataupun bukan kita lah, pengaju liga telah mengingatkan nombor mesti kontras, mesti jelas. Kalau jersey warna coklat janganlah nombor warna merah pula dan sebagainya. Jadi jika kita mengatakan Zack mengatakan lebih mudah lah, betul lah Liga Malaysia lebih mudah lah Malaysia lawan Singapura berbanding Argentina lawan Brazil. Kadang-kadang tak semudah itu, tak nampak kadang jauh, lampu tak terang, itulah. Tapi gaya dia berlari tu dah tahu dah. Sedikit pernah keliru antara Syafiq Rahim dengan Amri Yahya, macam lebih kurang kan, saiz pun lebih kurang dan sebagainya. Guna juga center perangkap juga lah. Saya rasa ramai pengulas tetap akan ada sikit-sikit okey lah. Tapi kalau zaman, kalau nak katakan zaman you tengah prime sebagai pengulas, waktu zaman Muqtadari masih main? Ada. Okey. Waktu itu saya, waktu arwah Muqtadari main, saya masih lagi di Berita Harian. Okey, zaman Zainal main, betul. Okay. Kalau setakat bola yang berlari tapi nampak jenis nombor Zainal, and then masa tu Singapura pula Fandi ke kanan, balik awak. You tak payah tengok nombor, tengok orang pun dah tahu dah.
memang tepat. Betul. Tetapi InsyaAllah nak comparekan dengan Argentina dengan Brazil. Betul. Macam mana cara? Team list lah. Banyak bergantung pada tim list dan homework sebelum itu. Ada silap sebut tak nama? Cakap betul, cakap tu terang. Tapi mungkin Instagram tu tak adalah macam American sangat kan. Memanglah. Cuma kena minat lah Cik. Maksudnya kena minat. Dan saya minat lah bola dia. Walaupun saya sebelum masuk ataupun menceburi bidang media sukan dan sebagainya, sebelum tu memang saya minat bola, banyak baca kan, baca tentang majalah antarabangsa. Jadi dah sebutan tu dah kita sebut Bobby Charlton, Dennis Law kan, George Best dan sebagainya itu. Tapi South American lagi ya. Tim list ada, tulisan nombor pun agak jelas, susunan pun baik. Jadi kita maknanya saya rasa itulah tetap memberi kepuasan lah, maknanya game tu memang best lah bagi saya. Kalau France, kena ulas pemain France. Betul. Teori kalau ikutkan ejaan Thierry Henry. Tapi macam mana sebut dah? Thierry Henry. Henry lah. So yang lain-lain tu? Yang lain begini. Christian Karambu. Christian Karambu. Zinedine Zidane okey lah. Nama Islam, nama Arab kan. Masa World Cup Under-20 tu, you ada ulas game France? Saya rasa ada lah. So macam mana you punya pronunciation, you kena study dulu ke ataupun macam mana? Ada study dulu. You tak refer pada tim France, macam mana how to pronounce dia satu? Ada satu dua tim tapi bukan dengan France lah. Ada satu dua tim yang kita sebab pergi ke latihan yang tanya yang buat homework lah. Ada juga lah buat homework. Tapi France waktu tu siapa? David Trezeguet kan? Trezeguet. Kalau ikut ejaan Trezeguet Nicola Anelka. Bukan Nicolas Anelka. Bukan Nicola tak. Buang S tu. Bahasa Perancis dia pun kadang-kadang kadang-kadang dia sebut kita pun Rashid Sadek kan. Rashid Siddiq lah kan. Dia pun sebut dia bilang itu dah hari bukan jadi minta maaf lagi, jangan nak suruh saya perfect sangat. Tak ada. Ini untuk orang yang dekat luar sana. Kalau kita tengok sekarang ni ramai orang buat live bola sepak dan nak jadi pengulas, penulas. Dan saya pernah Didier Deschamps kan, Deschamps kan. Deschamps Didier Deschamps nampak bukan senang nak jadi pengulas sukan. Saya pernah attend satu interview dekat TV3. Interview saya ialah Adi Barazi. Betul, dia pengulas sukan juga. Betul. Zaman tu waktu saya bersaing dengan Justin Shafi'i untuk nak jadi pengulas sukan baru. So dia bagi tunjuk gambar lawan Singapura. So memang semua nama-nama tu tepat saya sebut. Sebab kalau tak payah bagi name list, boleh sebut nama-nama tu. Itu zaman tak ada hari punya ke. So ada Kwa Kim Song, ada si siapa sama Ali Piche. Cuma ada few Singapura punya saya tak faham, saya tak carap. Tapi Malaysia punya memang saya kenal semua. Sebab saya ni masa kecil-kecil, zaman Muhtadari, zaman Sucian tu, saya main bola tepuk kat lantai tu tau. So saya buat, saya clear player, saya letak nama. Orang yang nama yang orang tak kenal pun, Roshidi Syahri, nama tak tahu. Tapi dia play Malaysia. So saya ketahuan nombor jersey. Sekarang ni bola sepak sekarang ni dah orang pun dah di kepala dah siapa owner jersey, number apa. Dulu kita tahu nombor 10 Muhtadari, nombor 9 James Wong, nombor 11 Adnan Sani, nombor 7 Jamal Nasir, Santo Singh nombor 3, nombor 5, nombor 3 Socin An. So kalau nak mengulas senang. Dan dulu saya tahu dulu jersey cuma ada nombor, tak ada nama. Sebenarnya bila FIFA minta dibuatkan nama atas nama jersey untuk memudahkan kerja pengulas kan, supaya tengok sangat name list tu. So sebagai pengulas, saya pernah tengok peristiwa Highland Tower. Okay? Dia bukan sukan, tapi ada sekali itu pengulas sukan yang diberi tugas untuk buat laporan ke TV. Betul. Siapa saya tengok? Mana ada buat ulas? Saya tak buat, tapi saya ada. Waktu tu memang sibuk di bilik berita TV3 di Jalan Ibu Bangsa. Jadi tragedi Highland Tower sangat menyayat hati. Yang saya ingat saya lah, ataupun saya pun sama-sama dalam pejabat itu, saya tak ready lah masa tu. Tapi sebenarnya Zamirul Baba, Ibn Syauqi pun, Syauqi Kahar, Haji Syauqi Azad dalam pejabat. Okey, apa yang saya sampaikan ialah
apabila pengulas sukan yang buat laporan berbanding dengan pemberita-pemberita lain yang biasa buat berita-berita, laporan-laporan berita di berita utama, beza. Pengulas sukan ni dah biasa bercakap tanpa skrip. Betul. Sebab itulah pengurusan waktu itu mahukan pengulas sukan turun ke padang, memberikan laporan dan menceritakan keadaan sendiri yang agak sukar untuk dilakukan oleh pemberita-pemberita biasalah. Sukan itu di dalam stadium Salam Sejahtera pada malam ini, cuaca begitu baik dan sebagainya kan. Macam main cakap kan. Contohnya lah. Macam mana dia letak perkataan tu? Minat kena ada lah kan. Kalau siapa yang baru-baru dulu pun macam orang nak jadi Raihman Salih lah, nak jadi Subhanallah. Memang minat kena ada lah. Ramai adik-adik kita, rakan-rakan kita yang berbakat kat luar sana kan. Cuma laluan itu, rezeki itu ataupun kesempatan peluang tu mungkin tak sampai kepada semua. Tapi memang itu bakat lah, minat yang ada. Berdrama sikit, kena drama. Itu kelebihan Allahyarham sebelah awal, Datuk sebelah awal. Saya ingat drama, kalau sentuh tentang berdrama sebelah awal ni, saya ingat waktu Sukan Si Kuala Lumpur, saya rasa Nurul Huda menang emas. Betul-betul dia punya kata-kata tu kan, saya kata siapa yang tengok live waktu tu akan menangis. Sebab itu pertama kali saya rasa Malaysia dapat banyak peringkat emas di kolam renang. Dan itu memang sangat-sangat buat kita sebab tu. Kita tengok Nurul Huda naik. Sampai sekarang pun saya naik ke rumah, boleh ingat benda tu. Sebab sukan renang ni bukanlah sukan yang bagi kita ingat dalam Sukan Si. Selalu kita kalah lah Singapura kita tahu tak ada antara berenang. Tapi bila Nurul Huda berjaya buat 7 tak sebenarnya 7 bila masa. Kata-kata Abdullah Awang tu memang menyusut dalam hati. Dan saya rasa kan menangis dia dengar. Itu dah drama. Itu drama kan? Ya. Meluahkan perasaan itu dari dalaman dia, menaikkan emosi. Bahkan yang sehingga hari ini juga. Okey, bercakap tentang emosi. Waktu Sukan Asia, waktu Piala Asia di Qatar. Okey. Dalam Makmur ada keluar satu statement kritik pengulas yang ada sekarang. Dia kata jadi pengulas sukan tak perlu terjerit-jerit. Pada baca tak? Saya setuju, saya baca. Saya setuju dengan pendapat Perdana Makmur. Walaupun pada masa yang sama terpaksa ataupun boleh kita katakan zaman dah berubah lah. Kita pun tak tahu evolusi pengulasan ni, suara, bakat, lontaran ungkapan-ungkapan yang sesuai untuk memberikan feel di kalangan pembinaan bola sepak di TV yang disebut oleh Datuk Dana Makmur tu mungkin tak disenangi oleh semualah. Ada beberapa kalangan segelintir yang mungkin tak setuju. Itu dulu lain, sekarang lain, mungkin nak berikan excitement. Cara sedikit mencerit ataupun cara mungkin kat situ dianggap sebagai energi lah, Tuan Syed, dianggap sebagai energi. Evolusi itu dulu tak ada, macam saya sebutkan tadi, kalau sebelah awal dengan kelembutan beliau kan, macam permainan berlangsung, kita memenangi kejuaraan Piala Thomas ini setelah berjuang selama 2 tahun. Kerana waktu itu 31 Disember 31 Disember pukul 11, pukul 12 lebih, kita dah lepas pukul 12. Jadi arwah pula kat situ, mencuit hati, tapi pada masa yang sama memberi semangat kan. Jadi kalau cara menjerit itu memang kalau kata standard pengulasan dulu memang tak perlu menjerit. You kena, cuma sekarang evolusi ataupun zaman dah berubah lah. Mungkin cara sekarang kita tak dapat halang, mungkin ada yang mahukan yang begitu. Saya pun tak pastilah itu. Ini tentang apa tu orang panggil tu, intuisi ataupun estetika yang ada pada zaman sekarang ni mungkin. Tapi apa yang disentuh, saya pun setuju dengan beliau, tak perlu menjerit lah, tak perlu menjerit. Sebab saya tanya soalan tu, sebab bila you sebut emosi, semula awam menerbitkan emosi, adakah menjerit itu sebagai satu benda yang cara untuk menaikkan emosi penonton? Iyalah, kita pun nak ukur yang mana menjerit, yang mana tak menjerit kan. Jadi kadang-kadang pun mungkin kita pun tak dapat memberikan tafsiran yang betul tepat. Arwah Hasbullah bukan tak menjerit, ataupun cara dia cara tanpa menjerit dia tapi melonjakkan semangat tu kan. Ini awal tak menjerit kan
Dia tak tahulah. Ini saya pun nak cakap kan, ini hal-hal estetika kan. Jadi kalau yang sekarang jerit mungkin bingit di telinga dan sebagainya kan. Tapi itulah, zaman dah berubah. Mungkin tafsiran generasi sekarang menganggap bahawa ini adalah energy. Mungkin bagi kita daripada old school sikit, mungkin tak berapa setuju dengan itu lah. Ada yang Datuk Dalan yang sebutkan tu kan, tak perlu menjerit je. Tak perlu cakap. Mainkan emosi. Tak mainkan emosi. Lontaran suara tu. Abdullah Azmul Awang tak nak menjerit. Rain Razali tak pernah menjerit. Syakir Wijaya tak pernah menjerit. Betul. Tapi mereka, apa saja yang mereka sampaikan sampai ke jiwa penonton. Even kalau kita tengok EPL pun, kita tak pernah dengar pun apa dia, komentator di EPL ataupun di World Cup yang menjerit-jerit. Even ada setengah tu sebut gol pun tak jerit. Gol, it's a goal. Tak ada pun. Kalau macam kita tengok yang belah Latin Amerika tu, gol. Itu cara dekat belah sana pula. Yang ke Arab pula, apa selalu sebut Masya Allah. Dia bahasa dia lah. So kita kalau komentator Malaysia kan sebut Masya Allah, dah jadi isu dah. Okey, selain daripada soal menjerit kan, kita nak semua orang tahu tentang ini. Benda ni tak pernah ada pun, tak pernah wujud pun apa dia, satu buat bicara dengan pemula sukan. Selalu orang praise ataupun akad pemain-pemain dan sebagainya, pegawai pasukan, tapi siapa pulih pasal pemula sukan. Dan hari ini kita berpeluang. Ada satu perkara lagi yang saya nak tanya dengan selaku pemula sukan. Adakah pemula-pemula sukan yang berminat untuk pemula sukan perlu tahu tentang sukan yang macam Serba dan yang lain pemula? Dah tentu tidak bola sepak saja. Saya pernah tengok seorang pemula, dia bercakap tentang memanah, dia bercakap tentang apa ni, snooker, boxing, dan sekarang ni yang popular Muay Thai. Dia kena belajar dulu ke semua sukan tu? Pasal sukan tu juga tak terlibat. Serba adalah pemain bola sepak, pernah bermain di Negeri Sembilan dalam Liga FM dan sebagainya. Tak mudah lah, saya pun terpaksa mengaku lah. Walaupun maksudnya waktu itu kalau nak pergi temasya, terutamanya pergi temasya multi sport, macam sukan Asia lah, Olimpik tak ramai dapat pergi lah. Juga dalam sukan Olimpik lah, maknanya acara-acara yang jarang kita buat ulasan lah. Kalau TV di Malaysia, bola, badminton, hoki, sepak takraw dan sebagainya, renang. Tapi bila tiba temasya multi sports macam tu, kadang-kadang ada acara-acara yang memang kena homework lah. Cuma kita kat sini tidak ada jabatan, ada unit ataupun ada grup yang boleh membantu mengulas dengan research yang lengkap, dengan data yang baik dan sebagainya. Kita kena buat research. Jadi mana yang sempat adalah, saya mengakulah kan, tak semua sukan kita dapat lakukan dengan sepenuh hati, dengan yang terbaik. Disebabkan contohnya kalau kita buat petang, kadang-kadang kita buat off-tube commentary, kita duduk di studio sahaja. Dipanggil off-tube commentary lah. Tapi kadang-kadang kita ada masanya memang kita perlu ke lapangan. Kalau kata dalam acara petong, atas pasir 5 orang baris baling bola yang mana kena, yang mana nak kira markah dan sebagainya kan. Jadi kalau nak cara cerita di TV itu yang kadang-kadang kita mengakulah tak semua sukan memang kena buat research. Kalau boleh crash course lah, kita katakan secepat mungkin apa yang kita tahu. Tapi kalau untuk acara-acara itu tidaklah full game 1.5 jam, 1 jam. Itu mainly kita ke kolam renang sekarang sama-sama. Jadi kita jumpa sekejap 2 minit. Acara basikal sedang berlangsung di Muhammad, dan kita balik semula ke studio dan sebagainya. Ini kita cerita pasal mengulas sebab kan. Jadi perlukan homework, research dan sebagainya. Ada kalanya terlepas pandang juga kadang-kadang kan, acara-acara yang combat sports dan sebagainya kan. Macam teknikal lah ni, teknikal yang kita kena study. Tapi selalunya pemulas ada cara mereka sendiri lah. Maksudnya kita boleh mengelakkan daripada membuat kesilapan-kesilapan
boleh cerita secara keseluruhannya lah kedudukan 21 sekarang ini, pingat emas makin hampir untuk Malaysia. Jadi ungkapan-ungkapan yang begitu memadai lah, walaupun kena cover sukan-sukan kena ataupun diminta buat sukan-sukan yang jarang kita buat ulasan di Malaysia apabila sampai ke temasya berbagai sukan tu dan multi sport kita kan. Apa lagi? Terjun, jaga-jaganya soft, difficult degree of DD, yes. sebagainya. Terjun. Tapi sebenarnya sama juga horse riding dan sebagainya kan, dressage. Saya sendiri belajar tentang pointing system terjun bila kita start bagus dalam bidang sukan terjun ni. Bila wujud je Pandai Lela Rinong dan beberapa orang lagi lah. Saya start study, saya start belajar saja dan mendengar daripada kata-kata pengulas. Saya belajar, ada difficulties. Difficulties ni apa? Saya buka, check. Okay. Next question is jargon of words. Contoh bola sepak lah, kita balik pada bola sepak. Perlu ke jadi pengulas ni ada kata-kata jargon? Macam contohnya apa yang selalu si Zainal Abidin selalu sebut bila bola nak pergi ke line goal tu, cut back. Keluar dekat dah overuse lah, terlalu banyak dipakai ya. Especially kalau dia panggil si siapa nama ni, ada seorang yang dulu selalu panggil, dia tak jadi pair dengan sesiapa yang pengulas pun. Nazar. Bukan, dia bukan Melayu. Datuk Skuli Richard sekali. Dia paling banyak sekali suka gunakan jaga-jaga. Perlu ke? Gunakan jaga. Saya rasa tak perlulah. Saya pun nak terus terang jugalah. Jarang saya buat luahan macam ni kan. Saya rasa tak perlu juga. Maksudnya terlalu taktikal sangat pun saya rasa. Zaman-zaman kita dululah. Walaupun zaman sekarang pun ada juga feedback yang kita terima tentang bahawa terlalu taktikal, tinggal pressing aja, terlalu banyak. Kalau dulu Dato' Rin Razali sebelah awang, sedap je arwah Zulkarnain Hasan tentang game tu, serang menyeram siapa ni, kesilapan perlawanan, rembatan cantik, percubaan gerakan menarik dan sebagainya, dah memadai sebenarnya. Tidak perlulah diberatkan sangat pengulasan bola sepak secara langsung. Kalau dulu juga kita dengar radio pun dah puas hati. Berkumpul 1980 orang kampung gitu. Perlawanan dia Korea dengan ni cocok asal dan sebagainya kan. Maksudnya itu pun dah cukup berdebat. Jadi nak taktikal tak tahulah kalau Tuan Zain taktikal 4-3-4 ni 4 pressing down, wide wing, cut back kata ni. Tak perlu itu secara peribadi je lah. Mungkin cita rasa berbeza. Lastly untuk segmen tentang apa ni, you punya pengalaman tentang pengulas sukan punya tempat ni, apakah sebenarnya yang diarahkan untuk sampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar, kepada penonton? Saya kali ini pengulas, apa mesej disampaikan oleh penerbit ataupun pemilik stesen TV yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Adakah sampaikan all the technical skill of ball ataupun perlawanan itu sendiri? Perlawanan itu sendirilah nombor satu, kena sampaikan yang benar lah kan. Maknanya perlawanan Pahang lawan Johor ke atau Selangor lawan Perak dan sebagainya, itu perlu dijagalah. Fakta-fakta, data-data keputusan yang semasa dan juga gambaran keseluruhan perlawanan itu kan. Kadang-kadang ada tim 60% possession, banyak menyerang tak gol, pasukan yang ini against the run of play lah misalnya kata, yang skor. Jadi gambaran keseluruhan perlawanan itu yang penting untuk disampaikan kan, tanpa sensitifnya penyokong-penyokong bola sepak kita tak boleh pantang salah sikit. Maksudnya dia kata kita bias, dia kata pengulas bias kan. Pernah especially sekarang ala baru ni kan, 30 tahun ni. Dulu tak apa Zack, dulu kalau pengulas dulu buat salah pun, bukanlah saya nak mencari kesalahan orang, tetapi maksudnya saya study ataupun ingin mengetahui revolusi pengulasan sukan ini, perubahan zaman dulu macam mana. Ada juga banyak juga ada kesilapan juga, tapi dulu kalau kita tengok peminat akan tulis surat pembaca, ruangan pembaca. Maksudnya perlawanan 2 minggu, 3 minggu sebab perlawanan, bila bilik berita ada bahan, keluarkan ini, keluar lambat. Tapi sekarang kita sebut pukul 9, 10 minit silap, 9.11 malam tu dah berderet dah 30-40 komen. Jadi saya pun
apa tu, mengucapkan selamat berjaya lah pemula-pemula sekarang. Saya pun pernah melalui dia lah, ada maksudnya zaman dah berubah lah. Sekarang dulu tak ada. Dulu kemudian ada ruangan pembaca, pemula sini tak sepatutnya menyebut begini dan begitu kan. Ruangan sekarang real time, on the spot. Kalau silap situ juga dikecam dan dibahan tanpa sebarang kesian lah. Bila last kali? Saya last 2019 ya. Di berapa yang last kali pergi terakhir? Terakhir kalau tak silap saya inilah JDT lawan Kuching City, Piala FA, penampilan pertama Arif Aiman. Stadium Lakin. Lakin bukan SSI. Belum. Saya Arif Aiman masa tu macam tak ada, tapi tak nak buat comeback. Mulas. Kalau dia jawab bagilah. InsyaAllah. Kita, inilah tujuan podcast ni sebenarnya, untuk nak memberikan rasa awareness public kalau nak cerita nak jadi bola sukan. Dan inilah antara tokoh yang masih hidup, living legend, yang perlu dituntut ilmu, jadi mahaguru, menjadi mentor untuk belajar tentang pengulasan sukan. Yang masih ada lagi sekarang ni macam Daniel Zahir lagi. Haji Zainal masih aktif. Syakir Wijirim ya. Ada lagi kan? Ada. So ini orang-orang yang sukanan ada. Saya rasa ada. Siapa lagi nama-nama yang boleh sebut? Amran Hamid. Apa lagi? Amran Hamid dah arwah. Jaya Mahmud. Jaya Mahmud. Ini semua mula-mula zaman Pilot Thomas. S. Ahmad. S. Ahmad. Bahrin Tahir misalnya, mula-mula dulu kan. Saya dalam makmum pernah mula sukan? Pernah mula sukan, memang mula sepak waktu itu. Saya Zainuddin Baba. Ada lagi, dia duduk kat Pandan dekat rumah saya, dekat rumah Afiq pun. Benar, kawan kita. So setakat ni dulu untuk siri yang pertama ni, kerana kita ada 2 siri, dan kita akan jumpa lagi di siri yang kedua.